Start. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ana saya selamat petang, sawadikap, mabuhay, salamapo, namaste, ohayo. Dan saya petani membuat satu lagi video kerana kita baru selesai memelubuhkan, memperbadankan lagi 3 company di Thailand untuk company limited, iaitu Brazil, Reserve Bank Brazil Company Limited, Reserve Bank India Company Limited, Reserve Bank South Africa Company Limited. Tujuan kita buat 3 lagi ni untuk completekan BRICS, iaitu Brazil, Russia, India, China dan South Africa. Di mana sebelum ni kita telah buat 2, iaitu Russia yang diketuai oleh Datuk Mustafa Yaakob sebagai Presiden Ambassador Reserve Bank Russia Company Limited. Dan sementara sebelum ni juga kita buat China, iaitu Thomson Liu Lopeng sebagai Presiden Ambassador Reserve Bank China Company Limited. Jadi kita dah complete untuk BRICS. Jadi kita nak buat satu BRICS. BRICS yang kita bina ini sebagai BRICS Spiritual Divine Business. BRICS Spiritual Divine inilah akan mengiringi the physical BRICS sebenarnya. Jadi kita boleh buat proposal kepada Presiden Rusia ataupun Presiden India ataupun China ataupun Brazil. Jadi kita buat proposal bahawa kita mempunyai aset dan kita dalam proses redemption, di mana bajet-bajet tertentu untuk setiap negara kita akan guna di Thailand. Kita akan buat trade program di Thailand, dan duit bajet kita ini kita jadikan sebagai time deposit untuk 10 ke 15 tahun di Thailand, dan kita guna BCL, Bank Confirmation Letter, untuk for the trade. So profit daripada trade ini 10% adalah untuk spiritual divine business overhead, 45% untuk FDI negara-negara BRIC yang fizikal, 45% lagi untuk reserve kepada Reserve Bank Group. Jadi proses ini sekiranya berlaku hari ini mengikut cerita malam tadi. Next week Monday start, bermakna hari ini start. Kita bermula dengan American Treasury melalui Gustavo, melalui Georgie, melalui Paulo dan melalui Dario dan Napoleon. InsyaAllah kita akan dimonetize, dibuat bayaran dalam minggu ni, khususnya untuk 92.6 trilion pallet kita di Vietnam dalam warehouse, dan juga kita gold back certificate, gold backup certificate yang kita mempunyai 302 desilien. Maksudnya 2 desilien ini adalah 41 biji kosong yang akan dibayar oleh American Treasury, kerana next future world ni dia akan backup by gold untuk exercise any mata wang in the world. Pasal yang lama ni dia fiat currency yang tidak di backup oleh gold. Jadi apa yang kita buat hari ni, dengan adanya company-company yang kita buat sekarang dah mencecah 30 company limited di Thailand, dan kita akan meneruskan untuk mencapai sasaran kita untuk 3,436 company, meliputi 209 nama-nama negara dan 3,227 nama-nama provinsi. Jadi sekiranya wang ni juga masih berlebihan untuk 300, satu company 300 juta untuk satu kali, kita akan create lagi untuk alam sekitar. Contohnya Reserve Bank nama-nama pokok, Reserve Bank nama-nama sungai, Reserve Bank nama-nama gunung, Reserve Bank nama-nama bukit, Reserve Bank nama-nama tasik, Reserve Bank planet nama-nama planet, Reserve Bank penyakit-penyakit juga kita buat untuk mencapai 45,000 company. Kerana setiap company kita akan buat time deposit sebanyak 300 juta dolar
yang dalam untuk bentuk time deposit untuk 10 ke 15 tahun. Maksudnya bank-bank kita yang terima ini akan boleh guna deposit kita untuk bank business. Soal dia dengan peminjam nak buat interest itu kita tidak perlu tanya. Cuma kita dengan dia, kita tidak ada interest. Kita bagi cuma keuntungan kita apabila kita dapat BCL. Contohnya di Thailand. Kalaulah 3,436 syarikat yang kita buat di Thailand. Saya dah kira tadi, kalau 13 bank yang besar, mana satu-satu bank akan ada 274 akaun. Cuba bayangkanlah setiap bank, kalau sekiranya 274 akaun, setiap akaun 300 juta is about 9.6 billion. 9.6 trilion kalau silap saya untuk setiap bank. Bermakna pergerakan aktiviti bank akan hidup semula dan tidak bergantung harap kepada bank-bank negara mereka, yang bank negara mereka kadang-kadang penat kerana dipinjam oleh bank-bank domestik, tetapi bayarannya amat lambat kerana bank-bank menghadapi masalah NPL, nampak pemilu. Jadi tujuan Reserve Bank lahir sekarang ni untuk era ketiga, kita ni banyak menyelesaikan masalah monetary settlement, khususnya kita menghidupkan banking deficit balance untuk NPL, dan kita juga buat foreign exchange reserve balance untuk FDI. Jadi sekiranya didoa oleh kawan-kawan semua yang tidak bersour grade, dan kita harapnya tidak ada yang bodoh sombong dan sokongan semua pihak, insya-Allah dunia akan kembali aman. Jadi itulah saja hari ini saya mengucapkan tahniah kepada Datuk Seri Dr. Datuk Seri Haji Suhaimi Yaakob yang telah diwujudkan Reserve Bank Brazil Company Limited, Mr. Balbir Singh Karam Singh sebagai Reserve Bank India Company Limited, dan Profesor Datuk Dr. Marzalina masuk sebagai Reserve Bank South Africa untuk komplitkan misi kita. InsyaAllah. Itulah saja daripada saya. Terima kasih. Kamsahamnida. Selamat Kokumat Okun. Thank you very much.